kerjasama di antara Kerajaan Persekutuan dan negeri itu harus dimantapkan supaya faedah dan manfaat kepada rakyat itu terasa. Kelantan telah menetapkan beberapa projek utama. Tahun ini saya memutuskan supaya projek tempatan banjir yang mengikut fasa kerana belanjanya sangat tinggi patut disegerakan kerana kita tak sanggup lihat tiap tahun kerajaan silih berganti, kerajaan persekutuan begitu rupa, tetapi masalah banjir tak terkawal. Kerjasama untuk mengangkat martabat negeri dan negara, kerjasama untuk menyantuni masalah rakyat yang miskin, yang terbiar, yang terpaksa hadapi masalah banjir dan kemarau, itu mesti diselesaikan. Dan ini bukan agenda parti, tapi agenda negara.